Dalam video sebelum ni, saya ada beritahu jika awak mohon penangguhan dan diluluskan, awak tak perlu bayar yuran pada sen tersebut. Tetapi, jika tak diluluskan, macam mana? Awak kena tetap bayar yuran tau. So, dalam video ni saya akan explain lebih lanjut lah apa akibatnya jika pelajar tidak bayar yuran ataupun ada yuran yang tertunggak. Setiap semester, pelajar perlu menghantar progress report kepada penyelia. So, contohnya di UTHM, kami menggunakan sistem SMAP online untuk pelajar menghantar progress report kepada penyelia. Setelah itu, progress report itu akan dinilai oleh penyelia dan penyelia akan bagi markah. Dan di situ, pelajar akan mendapat grade. Awak tahu ke apakah grade yang digunakan untuk pelajar master PhD ni? Grade ni tidak sama dengan pelajar degree ataupun diploma. So, di sini saya akan menggunakan contoh grade yang digunakan di UTHM. Jika total markah adalah 65% dan ke atas, so ini dikategorikan sebagai satisfactory, iaitu memuaskan. So di sini pelajar lulus dan layak untuk meneruskan pengajian, atau jika daripada semester terakhir, pelajar adalah layak untuk mohon penganugerahan ijazahnya. Jika total markahnya antara 60 hingga 64, so ini dikategorikan sebagai kedudukan bersyarat, iaitu KS. So untuk KS ni hanya boleh 2 kali saja. Okey? Maksudnya, kalau pada semester yang ketiga, awak dapat KS juga, so dia akan bertukar kepada KG, iaitu kedudukan gagal. Dan lagi satu, jika awak mendapatkan KS pada akhir semester, pelajar tidak layak untuk dianugerahkan ijazah. So, kena hati-hati kat situ. Progress report ni hanya boleh diisi oleh pelajar yang telah membayar yuran sahaja. So, kat situ awak tahulah apa akibatnya jika pelajar tidak membayar yuran. Pelajar tak boleh isi progress report, penyelia tak boleh menilai dan tak ada grade untuk pelajar tersebut. So, macam mana? Faham kan? Daftar di mana? Daftarlah di UTHM.